Apa hak sampai tu maksudnya Tuhan nak tegur. Beri tasbih, bohlah buket. Bawa pi mana-mana seperti mana tuan-tuan bawa pi mana-mana handphone. Jaga tengah malam pegang tasbih seperti mana jaga tengah malam ataupun subuh kita pegang handphone dulu. Nak tahu nilai diri kita macam mana di sisi Allah, tengok macam mana kita muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teringin tahu Tuhan kasih dak kita ni. Allah ni kasih dak aku ni. Allah ni muliakan dak aku ni. Kata para ulama, lihat bagaimana kamu memulia dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tiap-tiap hari kamu hanya ingat Allah waktu nak semayang saja, maka waktu tu sajalah Allah ingat kamu, walaupun Allah tidak pernah lupa. Tetapi kalau hidup kamu sentiasa berzikir dan ingat Allah, ketahuilah Allah juga setiap saat mengingati kamu. Sebab tu orang rajin zikir ni, doa dia Tuhan tak tolak. Sebab dia tak pernah lupa Allah waktu dia kaya. Dia tak pernah lupa Allah waktu dia sihat. Dia tak pernah lupa Allah waktu dia gembira. Sebab tu bila dia susah, Allah bantu dia. Bila dia miskin, Allah bantu dia. Bila dia sedih, Allah bantu dia. Bila dia sakit, sakit tetap sakit, tapi Allah memudahkan hati